Proton X50 Executive 1.5 Turbo atau Prodotrus H 1.5. Dari segi harga, 81,000 plus hampir sama kedua-duanya disebabkan Proton X50 bulan ni ada diskaun yang sangat besar. Untuk Prodotrus bulan ni tak ada apa-apa diskaun. Disebabkan harga lebih kurang sama, jadi bayaran bulanan pun estimate lebih kurang sama sahaja untuk kedua-duanya, X50 Executive dan Trust H. Dari segi bayaran muka, down payment ataupun deposit, anda boleh pilih ikut kemampuan bajet anda. Untuk perbezaan enjin, kedua-duanya menggunakan enjin 1.5 tapi X50 Executive ada turbo. Jadi dekat situ horsepower dan torque dia lebih tinggi berbanding Prodotrus. Untuk perbezaannya, dari segi kuasa, X50 Executive 75 PS lebih tinggi berbanding Trust, dan dari segi torque, X50 152 Nm of torque lebih tinggi berbanding Trust. Dari segi perbezaan saiz dan juga berat untuk X50 Executive dan Prodotrus, kita boleh lihat perbezaannya. X50 lebih panjang berbanding Trust, dan dari segi lebar pun X50 lebih lebar. Cuma dari segi ketinggian dan juga wheelbase, Prodotrus lebih tinggi dan lebih panjang wheelbase-nya berbanding X50. Dan disebabkan saiz yang lebih besar berbanding Trust, jadi Proton X50 180 kg lebih berat sedikit berbanding Prodotrus. So untuk anda yang berhajat untuk memiliki sebuah SUV dengan harga bawah 100,000, bayaran bulanan bawah RM1,000, boleh terus hubungi saya sales advisor daripada Johor Bahru. Penghantaran kereta kita uruskan untuk seluruh Semenanjung Malaysia.